Untuk remote start ni dia untuk sejukkan bahagian dalaman kereta daripada jauh. Kadang-kadang Malaysia ni kalau cuaca panas sangat. So daripada jauh, sebelum korang masuk kereta, korang boleh start kereta dahulu. Okay, dia terus on aircon. Tapi kereta still kunci tau. Okay, still kunci. Okay, nak masuk kereta just masuk tangan je, automatic unlock. Okay, so masuk kereta. Okay, aircon dia terus on. Okay, benda ni dia akan on selama 10 minit. Kalau korang tak masuk kereta dalam masa 10 minit, dia akan off balik. Okay, let's say lah kalau korang tak start kereta macam biasa, okay, korang terus masuk gear, dia akan mati balik enjin semua. Okay, dia akan mati balik enjin semua. So kalau mati enjin macam ni, korang kena start macam biasa lah. Sebab tu lah biasanya kalau korang pakai remote start, korang boleh terus start kereta seperti biasa. Okay, tekan brake, tekan push start button sekali saja. So guys, harap video ni memberi manfaat kepada korang. Korang jangan lupa share dan like video ni. Kalau korang nak tanya lagi pasal kereta Honda, korang boleh komen kat bawah ataupun boleh tekan link dekat bio. Saya Izul, your sis. Assalamualaikum.